Churros. Boleh lah, RM7 je. Boleh lah ni. Bang, churros ada lagi Ambil yang single set lah, RM7 je ni. Chudedi. Abang ambil family set, Ha? akan dapat stiker lah satu. Oh ya, okay lah, macam best. Boleh lah family box satu. Ni semua kira baru masak lah Kalau dah nak habis tu baru top up lah. Dipping tu ambil 3-3 lah. 1, 2, 3 ni. Dah lama buka sini. Air masuk dah ada dah. Oh ya, lama sangat dah tu. 3-4 tahun. Ui, lama. Okey, terima kasih beli. Okay. Alright, dah dapat churros daripada Mr. Churros. Ini kartun Chudedi punya edition. First time ke aku nak makan churros ni. Padahal dah lama kan churros ni. Baru nak try Single set, synchronize dengan orangnya. Bismillah. Sedap punya. Asal aku lambat. Kalau aku tahu lagi awal aku boleh beli setiap minggu ke. Yang ni okey, lembut, tak keras. Aku suka lah. Aku tak suka makan benda yang macam kalau kau makan tu kan, kau sakit tau langit kau macam tapi ni okey, best. Untuk yang single set ni kalau tambah RM5 je dapat keychain. Ada 3 design berbeza. Yang naik kuda ni nak pergi mana pun tak tahu. Capybara, petting capybara juga. Dengan capybara ni dipersilat. Ini aku beli untuk kawan aku sebenarnya. Dia dekat hospital. Tak tahu macam mana dia boleh accident malam tadi. Tapi sebelum dia makan, aku makan dululah. Buat video. Churros Family Box. Oh, ui banyak. Sos pun ada 5 dia bagi. Dapat sekali dengan stiker. Karamel, dark chocolate, milk chocolate. Karamel. Sedap. Karamel macam biasalah manis. Tapi sedap ya. Dark chocolate. Dark chocolate dia memang betul-betul dark. Dia lebih kepada pahit sikit. Milk chocolate. Aku rasa ni paling best. Coklat dia manis. Antara ketiga-tiga ni aku prefer ni lagi. Oh, baru aku tahu rupanya churros ni sedap. Gitu. Okay lah, sedap. Aku rasa ni antara snack yang aku tak ragu-ragu lah nak try next time.